أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحفظا من كل شيطان مارد. Benteng yang kebal dalam kehidupan kita daripada sihir, iaitulah ayat surah As-Saffat ayat 7. Ayat itu berbunyi, wa hifzam min kulli syaitanin marid. Cuba baca ramai-ramai murid. Wa hifzam min kulli syaitanin marid. Sekali lagi. Wa hifzam min kulli syaitanin marid. Bagus. Ayat ini ayat yang begitu pendek, ungkapan yang begitu pendek. Boleh membentengi diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, harta benda kita, rumah kita daripada gangguan jin laknatullah dalam erti kata sihir tadi. Tuan-tuan dan perempuan, sidang penonton sekalian, surah As-Saffat ayat 7 sentiasa membasahi lidah kita. Insya-Allah sihir tidak bisa masuk, sihir tidak bisa menembusi masuk dalam anak Adam. Nak baca macam mana ayat tadi? Setiap kali lepas sembahyang baca sekali. 5 kali sehari kita baca. Ayat yang berbunyi, kita baca ramai-ramai, wa hifzam min kulli syaitanin marid. Apa maksud ayat tadi? Sebab apa ayat ini boleh menjadi benteng daripada sihir? Cuba kita tengok maksudnya, cukup cantik murid sekalian. Wa hifzam min kulli syaitanin marid. Ya Allah, ya Tuhanku, jagalah aku. Berilah perlindungan kepada aku